Hari ni kita nak test mikrofon MV7S ni yang duk viral dekat TikTok. Kita nak tengok sound quality dia berbalik tak untuk dia beli. Let's go. Ni adalah audio daripada Holyland LAC M2 yang ada dekat dada ni. Dan kita akan switch kepada MV7S. Okey. Ada echo. Okey, ni better mute. Hello. Hello. Ni volume. Okey. So dia ada capture noise kipas dekat sini. Aku ada buka kipas, so ada bunyi capture noise tu. Kita boleh buang nanti dalam post editing. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. So dia adalah cardioid. So dia capture dekat sini saja. Tepi ni nampak dia kurang. So memang nice untuk buat podcast. So overall mic ni bagi aku memang solid untuk buat podcast ataupun nak buat live streaming sebab dia cardioid. Dia capture dekat sini saja. So kalau lampu pergi kat tepi ni, audio dah kurang sikit. So kalau lagi jauh apa? Lagi kurang lah audio tu. Dia ada capture noise juga tapi boleh dikurangkan dekat post production, tak ada masalah. And then boleh adjust dia punya echo, hangpa boleh adjust dia punya volume. Yang aku punya ni satu set dia main dalam kotak, ada sekali dengan stand lah. Kenapa aku pilih mikrofon ni? Yang pertama sebab dia boleh cucuk USB dan juga dia boleh cucuk XLR. Maknanya kalau aku nak pergi dekat audio mixer lepas ni pun tak ada masalah. Dan the best part is harga dia murah. Itu saja. Sekali lepas aku edit kita akan tengok kualiti dia macam mana. So kalau kata okey, hangpa like. Apa-apa pun ni adalah mic MV7S. Nama dia sama dengan satu brand yang top tu. So kalau hangpa berminat, hangpa boleh tengok beg kuning kat bawah. Okey.